Syam, boleh datang rumah abang sekarang? Alamak, apa hal pula ni malam-malam? Nak ngetir boleh tak hidup pula. Tak apa guys, jangan risau. Syam Motorsport dia malam boleh turun. Kita Roger dia. Syam, motor abang tak boleh hidup. Syam, boleh datang rumah abang sekarang? Abang tak tahu apa problem ni. Okay guys, dia Syam Motorsport dah nak sampai. Kita ambil menunggu ketibaan dia. Setengah jam dia dah sampai. Okay guys, Syam Motorsport kan tengok. Aku berapa minit aku sampai, dia tu sampai. Syam, baik Syam. Okay Syam. Syam, macam daripada mana ni? Daripada rumah. Okay Syam, minta maaf ganggu Syam. Motor apa ada problem Syam malam ni? Tak tahu apa problem dia. Itu yang panggil Syam. Research Syam, tengok apa benda masalah yang ada ni. Okay guys, sekejap kita tengok Syam kata malam ni kita settle. Oh, ni motornya. Bang, minta kunci bang. Saya nak try dulu tengok. Okey, baik. So, kita try start dulu Kenapa bang? Tak boleh start ke macam mana? Dia macam Tak boleh start. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni bateri ni bang. Umpah abang tengok sini. Tu simbol bateri dah terang-terang keluar bang. Tapi ni memang dah lama Syam tu. Ya ke? Masa abang tengok ni bang. Kat situ ada tulis 9.1 je, memang tak cukup bang. Alamak, terus abang pandai bawa je Kita biasanya, saya share sikit lah. Bateri ni kalau waktu sebelum kita start, dia mesti 12 ke atas. 12 ke atas, lepas tu kalau kita dah start, dia akan biasanya akan jadi 13 ke atas. So sekarang ni dia Macam sekarang 9.1, rendah sangat. macam abang tu bawa je. Dan biasanya jangka hayat bateri ni paling lama pun dalam masa 2 tahun. 2 tahun Dah kena tukar. Ni motor tahun bila bang? Ini tahun berapa abang lupa Syam motor bawa je. Rasa dah lebih 2 tahunan ni bateri ni. Okay bang, macam ni kita tukar je bateri. Sekejap saya panggil budak hantar bateri dulu. Confirm bateri Confirm, kita try dulu. Kalau tak percaya. Okey, baik. Okay Okay, alright. Mantap.
Okey bang, sekarang bateri kita dah siap tukar. Okey, abang agak-agak boleh start tak boleh start bang? Tak tahu lagi. Kalau tunjukkan abang Boleh tunjukkan Abang nak back dengan saya tak? Boleh start? Okey. Tak apa Okey, kita boleh. try start bang Okey, baik. Kita dah tukar bateri tadi. Kita tengok. Okay, nampak 11.9. Sebab bateri baru motor belum jalan. Okay, tapi dapat 11.9 ni kira cantik lah. So, kita try start Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, dia naik lebih 13 tak? Nampak? 14.1. Itu menandakan baterinya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Selesai nampak? Merah tadi pun dah hilang. Okay, masalah selesai, beres. So, saya kan Syam Motorsport. Jangan ada ragu-ragu. Okey, Syam. Kalau ada orang ada masalah, Kita matikan dulu Alright. okey Syam. Bagi siapa yang nak repair motor walaupun di waktu malam on call, boleh contact Syam ataupun macam mana? Boleh. Kalau korang ada urgency lah, maknanya korang ada nak pakai motor ataupun nak perlukan panggilan daripada kita orang, boleh lah. Call je hotline kita orang, Syam Motorsport 011-111-28528. InsyaAllah kita akan cubalah yang terbaik. Alright, Syam. Terima kasih, Syam. Settle. Okey. Alright. Okey, Okay bang, Assalamualaikum. puas hati Puas hati. Terbaik, Syam. Mantap.